Orang nampak dia selalu tenang, tapi orang tak tahu dia pernah jual semua emas dia demi selamatkan suami. Dia bukan kerja besar pun, cuma seorang isteri yang rajin menyimpan sikit-sikit emas setiap bulan. Sorang-sorang dia pergi cawangan, beli 1 gram, 2 gram dan tahun demi tahun. Tak ramai yang tahu itu cara dia sediakan payung untuk keluarga. Sampai suatu hari, suami dia aksiden, ICU, kos ribuan ringgit. Masa tu bukan nak fikir pelaburan mana untung. Yang penting, ada duit ke tak untuk rawat orang yang kita sayang. Tabung biasa dah lama guna. Simpanan di ASB pula tak boleh keluar serta-merta. Tapi emas, dia ke public goods sahaja dan jual emas. Dapat cash terus guna bayar bil hospital. Kalau dia tak pernah kumpul emas dulu, entah apa akan jadi masa tu. Sebab tu dia selalu pesan, simpan emas bukan sebab nak kaya, tapi sebab nak bersedia. Kalau kamu masih sihat, masih kerja, mulalah kumpul sikit-sikit sekarang. Jangan tunggu musibah baru terfikir nak mula. Emas bukan untuk gaya, tapi untuk kita terus bertahan ketika situasi kecemasan datang.